والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, iradat kudrat yang Allah taala mencipta kita sebagai orang Islam di atas muka bumi Allah taala, yang mana tidak semua makhluk yang bernama manusia itu boleh mempercayai Tuhan dia sendiri. Hanyalah orang-orang yang Allah taala pilih daripada makhluknya sebanyak-banyak makhluk dunia, makhluk manusia ini, maka Allah Ta'ala memilih kita salah seorang daripada orang yang mempercayai Allah sebagai Tuhan dia. Maka nikmat yang paling besar bagi seseorang itu adalah bertuhan ke Allah Ta'ala. Maka itulah nikmat yang paling besar, dan kita wajib bersyukur di atas iman yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Selepas daripada beriman dengan Allah Ta'ala adalah bernabi ke Nabi Muhammad. Allah Ta'ala rezeki kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad ini, sebelum munculnya Nabi Muhammad, maka umat-umat dulu, bukan umat sahaja, bahkan Nabi-Nabi dulu juga bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia, dengan rahmat dia, memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak bayar, kita tidak pernah beri apa-apa kepada Allah Ta'ala di alam arwah. Di alam zuriat kita itu kita beri kepada Allah supaya dilahirkan kita di dalam umat Nabi Muhammad. Maka dengan ilmu dan hikmahnya, maka Allah Ta'ala buat kita jadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah, jadilah kamu sebaik-baik umat. Apa maksud sebaik-baik umat? Umat yang terbaik. Nisbah dengan orang-orang dulu, maka Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik Nabi, manakala umat dia adalah sebaik-baik umat. Mana pula tu? Hujan, masuk dekat. Masuk dekatlah nyanyo ni. Masuk dekat. Masuk dekat. Tak ada masalah hamba rasa. Nyanyolah boleh. Ada ruang ni. Mai masuk dekat ni. Duduk. Bismillah. Tu dia. Jadi buat kita. Duduk. Tak boleh nak dengar lagu ni kalau main hujan lagu ni. Mari masuk.
Masuk. Tak boleh nak start lagi. Kalau duduk lagu ni masuk duduk. Bagi duduk. Boleh dah tu. Penuh dah tu. Penuh dah. Ujian rahmat insya-Allah. Tidak basuh baju kita kecuali jadi saksi depan Tuhan. Tidak pernah kita malam ni jadi saksi depan Tuhan. Jangan menyesal gapo dia kita buat pada malam ni, kita akan boleh tengok di hadapan Allah Taala. Basuh kita tak serupa dengan basuh tempat lain. Kalau kita ikhlas dengan Allah Taala, tak usah duk bimbang. Tuhan kira belaka. Setitik air hujan jatuh atas baju, Tuhan kira belaka. Jangan nyesal duduk dengan Tuhan. Nyesal kalau duduk dengan selain daripada Tuhan. Nyesal. Sekalipun sebahagia manusia pun kalau duduk selain pada Tuhan, nyesal. Tapi kalau duduk dengan Tuhan, susah Tuhan bayar. Basuh sikit katanya Nabi Muhammad, orang mukmin cocok duri sikit ya, tak tembus pun. Cocok sikit Tuhan bayar. Susah sikit Tuhan bayar. Jadi kita harap tak seduk takutlah. Air hujan tak mati. Air hujan ni rahmat kasih saya Tuhan. Insya-Allah lah. Jadi lepas pada kita beriman dengan Allah Taala, sukanya kita menjadi orang mukmin, maka kita berbangga kerana kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka apabila kita bersyukur Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, maka kita kena tunaikan hak-hak dia. Allah Ta'ala ni ada hak dia, dia ada minta sesuatu daripada kita. Sedangkan Allah Ta'ala ini maha kaya, tidak perlu kepada apa-apa. Kalau kita kata Tuhan ke sempurna dah, minta gapo dia dengan kita? Kita tak ada gapo satu. Patut kita minta dengan Tuhan, apa Tuhan minta dengan kita? Gini, Tuhan tu maha sempurna. Tidak perlu kepada kita semaya kita, usaha kita, letih kita, sedekah kita. Tuhan tak perlu. Tetapi kita perlu kepada benda tu. Tuhan ni, dia nak tengok diri kita ni bersungguh ke tak. Alik Tuhan tak sepertika, alik kita ni bersungguh ke tidak. Kalau kita nak agama, bersungguh ke tak kita nak agama. Kalau kita nak hidup bahagia, kita nak jadi orang alim, kita nak kaya, bersungguh ke tak alik kita. Usaha dan ikhtiar Tuhan nak tengok. Masalah hak tu semua tu daripada dia sebenarnya. Maka Allah Ta'ala minta daripada kita ketaatan. Amo minta so ya. Demo nak jadi gapo lagi, demo nak hidup lagu mana lagi, cuma so amo minta taat kat ambo. Taat ni bahasa kita dengar kata. Dengar kata. Nak jadi gapo ke, nak jadi suami, dengar kata ambo. Demo nak jadi ayah, dengar kata ambo. Nak jadi anak, dengar kata ambo. Nak jadi bini, dengar kata ambo. Tuhan minta so tu, dengar kata. Dipanggil taat dalam bahasa Arab. Ada orang tak dengar kata, hak tu Tuhan marah tu. Tu dengar kata itu dipanggil kejujuran. Seorang hamba Tuhan apabila dia dengar kata bererti dia jujur dengan Tuhan. Bapa demo semaya, moga Tuhan suruh semaya. Demo tahu kau tak semaya. Hamba tak tahu tapi hak penting hamba semaya. Orang ni dengar kata. Ada orang ni buat ibadat, nak tahu goni, nak tahu gapo dia, hikmah dia, apakah di sebalik dia, rahsia dia gapo. Tak perlu. Sahabat dulu pergi jumpa Nabi. Nabi kata semaya. Dia tak tanya apakah hikmah gak. Semaya 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Tak perlu tahu kita hamba Tuhan. Dengar kata ya Tuhan royak. Mu tak faham buat gapo dia, apa hamba ni mari mengaji agama, mari ngaji fardu ain, tutup aurat. Hamba tak faham gapo dia maksud hikmah dia. Tak payah faham. Hak penting mu dengar kata. Hak ni kejujuran. Orang lain ni tak saya buat kecuali hamba kena faham dulu. Gapo dia maksud hikmah daripada benda lagu ni? Kalau hamba tak faham, hamba tak saya buat.
Waktu Amerika kecek lagu tu. Amerika dia kecek lagu tu. Sebab apa? Sebab dia guna akal. Agama menggunakan akal, bukan guna hati. Sahabat dulu mari jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, mari pergi jihad. Gi, tak tanya apa, tak tanya gapo. Tak tanya kata pergi ke mati ke, habis piti habis gapo. Ada. Betul-betul kalau kita orang lah ni tanya, apa buat lagu ni? Benar buat lagu ni. Pakai akal. Maka apabila orang ni guna akal banyak, dia akan banyak alasan dengan Tuhan. Bapa demo tak semaya? Tahu semaya pun tak khusyuk. Semaya pun tak faham juga makna dia. Bapa demo nak begini, bapa demo bayar zakat, bapa demo sedekah. Tak tahulah. Hamba nak sedekah biar faham maksud dia sebenar. Tak. Sahabat dulu jumpa dengan Nabi bawa hati dan kejujuran. Orang lah ni nak faham dulu baru nak buat. Ingat, apabila kita faham satu benda, kita buat menurut hak faham kita. Contohnya, kita faham, rasio semaya ni sihat tubuh badan. Contohnya, kita gerak, kita gapo, kita pun semaya. Allah. Patut jadi sihat pun. Jadi nak pergi waktu lalu. Yang ni nak pergi waktu lalu. Sebab kita faham semaya situ ya. Maka sebab tu Rasulullah ya tak uwi bakpo. Semua ibadat ya tak uwi sebab bakpo lagu ni, bakpo lagu ni. Nak ajar, ikut dan dengar kata. Puak kita lah ni, kalau tak faham apa tak sibuk, apa dia juga ni. Tak nampak benda lagi, nak pergi kat mana benda lagu ni. Tak sibuk. Ni akal. Apabila akal masuk campur dalam bidang agama, maka banyak alasan selalu. Kok ni. Sahabat-sahabat ambil akal letak sebentar. Hok demo bijak-bijak kau setara mana, orang bisa, orang pemimpin masyarakat pada zaman dia pergi jumpa Nabi, kalau nak Islam letak dulu akal demo, mari kecek dengan Nabi, bawa hati demo. Sebab itulah sahabat tu orang paling jujur dengan Nabi. Ya tak tahu apa dia. Kalau dari sudut bahas ilmu pokok kita panjang lagi perbahasa ilmu. Tauhid kita, pekoh kita, haluh pokok kita. Sahabat dulu gitu ya. Tapi dia jujur sungguh. Dengar kata, Nabi kata akak semaya akak tangan. Tak tahu sunat, tak tahu hak mana rukun, hak mana syarat semaya. Kita, syarah bukan main. Tahajud tak bangun. Maya sunat qabliyah ba'diyah tak buat. Lepas tu jadi besar ko akal pula. Dengar kata tak sih. Umat lo ni katanya ulama, umat dulu amalan banyak, ilmu sikit. Amalan banyak, ilmu sikit. Sahabat-sahabat dulu, jumpa dengan Nabi praktikal selalu. Dia tak pernah mengaji kitab tasawuf. Kitab ihya tak pernah mengaji. Moga tak ada lagi zaman tu. Tak ada mengaji apa dia, Nabi tak syarah banyak. Nabi kata sabar. Praktikal selalu. Teori tak. Nabi sebut sabar, kena lalu. Kita lah ni bahas bab sabar saja 50 muka surat. Bahas dengan dari sudut ta'rif dia, dari sudut martabat dia, dari sudut pengenalan dia. Tuai tak sabar-sabar apa. Kecek pongoh kemain. Marah kat orang ni, berteking orang ni. Demo tidak mengajar kita sabar. Mengajar ya erti. Sudah. Ni masalah. Jadi lo ni kita nak tarik semula. Biar puak-puak kita ni banyak praktikal daripada teori. Ngaji tu teruskan. Ngajilah setara mana, tapi biar banyak praktikal lo ni. Dari sudut kecek ni ramai orang kecek berok. Tapi hak praktiknya, hak amalinya ada ke tak? Ada. Kadang-kadang hak mengajar kita tasawuf tu pun pongoh kemain. Kecek bak tawakal, tidak tawakal. Kecek bak sabar, tidak sabar. Kecek bak mahabbah, saya ke Nabi, tidak saya ke Nabi. Sudah. Maka apabila ilmu menjadi percakapan, maka ilmu tu menjadi hujah kepada orang yang kecek. Jadi sahabat-sahabat dulu amalan dia lebih daripada ilmu dia.
Kenapa? Kerana Nabi aja dengar kata. Tu maksud taat ni dengar kata. Sekalipun sahabat dok mikir juga kali gapo dia Nabi suruh buat lagu ni, apa maksud gak? Tak faham pun buatlah nak kata lagu mana. Tu pentingnya. Maka ulama kata kejujuran ini dipanggil al-sidqu. Benar dan jujur dengan seseorang. Sekalipun kita tidak faham, maka kejujuran ni payah nak cari awal-awal. Dalam rumah payah nak cari. Ngasain payah nak cari kejujuran. Lo ni orang buat sesuatu mesti ada kepentingan dia. Kalau tak ada kepentingan hamba gak, tak apa nak semangat lah mana buat. Maka sekalipun keikhlasan dan kejujuran itu rahsia, tetapi lambat banget dia nampak juga. Orang ni kalau dia tidak ikhlas, lama mana dia nak bertahan. Akhir sekali akan tubik cokin juga. Sekalipun Nabi Muhammad kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Allah katanya Nabi Muhammad, kami hukum benda zahir saja. Maka Tuhan yang mengetahui rahsia-rahsia hati orang. Tetapi Nabi Muhammad sebut dalam hadis lain, lau khasha'ati qalbu hadzal rajuli la khasha'an jawarihu. Katanya Nabi Muhammad, tengok seorang sahabat tengah duduk semaya pegang janggut, duk main janggut. Tak tahulah duk mikir apa dia duk pegang janggut. Maka Nabi Muhammad kata, orang ni deh, kalulah hati dia tu khusyuk, lau khasya'a. Kalau khusyuk hati laki-laki ini, nescaya akan khusyuklah anggota dia. Kalau betul dia duk fokus ke Tuhan, duk ingat Tuhan, tak ada nak pegang janggut. Berarti benda batin ni kadang-kadang dia tubik ke zahir juga. Betul lah Tuhan tahu benda dalam, tapi kadang-kadang dia jadi nampak cokin juga. Jadi sekarang kita nak menekan perangai sikap jujur, sidik dengan Tuhan, sidik dengan Allah Ta'ala, sidik dengan Nabi Muhammad. Lo ni kita tengok umat sekarang, bukan kata pak kita, seluruh dunia sekarang saling tidak mempercayai. Ambo tak percaya. Kita kawan gu demo. Gu pun ambo tak percaya lah ni. Orang Islam sama orang Islam saling tidak mempercayai. Saling sangsi, saling meragui. Orang sebelah rumah kita tak percaya. Orang duduk sekumpulan dengan kita, hamba tak percaya. Ni payah. Sebab itulah sifat yang paling payah adalah jujur. Dipanggil as-sidqu. Gapo dia beza di antara wali-wali kekasih Tuhan dengan puak-puak kita ni? Beza dia situ. Bukan semaya. Sebab itulah Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Lepas Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni soho. Apabila soho, maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lebih gapo dia gak Sayyidina Abu Bakar? Lebih gapo dia? Siapamu banyak memuji dia, banyak mu lebih ke dia, bukan keluargamu. Tapi bapa mu ni nampak rapik benar dengan dia. Katanya Rasulullah, ma fadula Abu Bakrin, tidak lebih Sayyidina Abu Bakar. Bikasrati siyami wala salatin. Tidak lebih Sayyidina Abu Bakar dengan banyaknya semaya. Puak-puakmu lebih banyak lagi semaya. Bukan dengan sebab banyak puasa, bukan dengan sebab banyak sedekah Sayyidina Abu Bakar ni. Dia kalau sedekah, Sayyidina Abu Bakar, dia bukan orang kaya sangat. Dia orang menego Sayyidina Abu Bakar ni. Pagi-pagi dia pergi kedai, pergi pasar, pergi dinak lah, nak kedai tu, pergi jual kain. Zuhur-zuhur kelik baru jumpa Nabi. Orang lain boleh duduk lama dengan Nabi. Maka kadang-kadang kalau dia ni, kalau bak sedekah tak banyak,
Ketika perang Uhud kau perang Badar. Sayyidina Umar kata, Abu Bakar ni biasa dia sedekah banyak juga. Hari ni aku nak lawan sedekah dia. Sayyidina Umar wak mari separuh harta dia. Separuh harta dia wak mari kepada Rasulullah. Kalau rumah ada 2 butir, motor ada 2 butir, dia wis separuh, rumah sebutir, motor sebutir, pergi Nabi. Apabila lagu tu dia kata Abu Bakar tak boleh lawan dah. Abu Bakar memang tak boleh lawan sebab harta Umar lebih banyak daripada Abu Bakar. Maka marilah Sayyidina Abu Bakar bawa harta. Tak banyaklah nisbah dengan Sayyidina Umar, banyak harta Sayyidina Umar. Bawa harta pergi tok depan Nabi, ya Rasulullah, ni harta hamba. Semua hamba bawa mari sini. Semua. Katanya Sayyidina Umar, tak boleh lawan hamba. Semua Sayyidina Abu Bakar. Dia bukan di benda sebenarnya. Bukan di banyak, bukan di sikit, tapi jujur kita. Wis semua kedok. Tu maksud dia. Sayyidina Abu Bakar wis semua. Siapa Rasulullah kata mana harta tinggal kedok di rumah anak bini. Katanya Sayyidina Abu Bakar, hamba tak tinggal kecuali hamba tinggal Allah dengan Nabi dia ya. Kalau dia nak Allah, dia nak duduk dengan Nabi, tu. Cara lagu ni. Maka katanya Sayyidina Umar kata, kalau hamba. Sebab itulah dari sudut amalan sahabat lain lebih banyak berbanding Sayyidina Abu Bakar. Katanya Rasulullah tidak lebih Abu Bakar kerana banyak semaya, kerana banyak puasa, kerana banyak zikir, kerana banyak selawat. Tetapi bisyai'in ma waqara fi qalbihi. Ada sesuatu dalam hati Sayyidina Abu Bakar yang orang lain tak boleh lawan belaka. Rasulullah tahu. Gapo dia dalam hati dia? As-sidqu. Jujur. Dengar kata. Nabi Muhammad royak lagu ni. Betul. Tak ada tuai sikit dak. Nabi Muhammad kata hamba naik, hamba pergi Isra Mi'raj. Jalan betul. Betul. Tak ada kata minta tolong. Tuai sikit kau. Jujur sungguh Sayyidina Abu Bakar. Kita lah ni, kalau mesyuarat pecah meja mesyuarat. Hak ni nak wi pendapat dia, hak ni nak wi pendapat dia. Dengar kata ke? Tak dengar buat kita. Sudah. Sebab apa? Sebab ni memang tabiat puak kita dah. Payah puak kita nak duduk dalam satu perkataan. Payah kita ni. Nak jadi seorang yang jujur betul-betul. Straight. Payah. Kita ada pendapat, demo ada pendapat. Demo ada cara, ambo ada cara. Mula jadi baloh. Benda sama ya. Kebaikan belaka kadang-kadang tu. Tapi hak ni cara lagu ni. Hak tu cara lagu tu. Tak sih dengar. Apa kalau kita jemuk kira pakak buat kebaikan kan? Salah ke apa dia? Tak boleh. Hamba nak ikut cara hamba. Benar. Berkobai habis. Tak so kira musuh. Sama-sama kita. Tu. Jadi kejujuran dengan Allah dan Nabi itu penting. Sebab tu Allah Ta'ala minta kita jujur dengan dia. Apabila kita jujur, orang tua dulu pesan. Perkataan orang tua lah. Dia orang tua ni, dia kecek lagu tu lah. Dia kata kita ni pegang Tuhan ikhlas dengan Muhammad. Pegang Tuhan ikhlas dengan Muhammad. Bukan ikhlas dengan Tuhan, ikhlas dengan Muhammad. Pegang Tuhan. Buat apa hak Nabi Muhammad suruh? Ikhlas. Jangan kalawai, jangan jangan kata gapo hak Nabi Muhammad royak. Tapi dalam amalan tu mungkin nak pegang Tuhan. Nabi Muhammad suruh semaya, ya pegang sungguh-sungguh. Nabi Muhammad kata suruh semaya. Tapi mu jangan pegang semaya tu. Mu pegang Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang boleh menyelamatkan kamu daripada neraka dia ya. Kasih sayang dia. Kalau dia ada sayang kat mu ada silap setara mana dia nak buh dalam syurga, tak ada masalah apa. Sebab tu kita jangan berpegang dengan diri kita. Ikhlas dengan Muhammad, pegang dengan Tuhan. Pegang betul-betul dalam amalan kita dengan Allah
jangan bergantung dengan amalan dan ikhlas dengan Muhammad. Apa saja Nabi Muhammad suruh, yo betul, royak, jolo. Tu. Hak kita dengan Tuhan minta taat. Hak dengan Nabi Muhammad minta ikhlas. Di samping tu lagi Nabi Muhammad minta supaya saya ke dia. Ni majlis ni kita buat majlis ada maulid. Saat ni kita baca qasidah. Ada orang kata qasidah ni gapo dia? Tak biasa ambo kawan setan ni tak biasa orang qasidah. Dulu dikil labo tu ada lah. Qasidah kata gendai ni kecek bahasa Arab pula gapo dia. Takut benda ni sia-sia. Ada orang dok kata lagu tu deh. Apa tak mari qasidah tu? Tahu sia-sia, nampak dok bergalak. Hok patut kena senyap baru boleh pahala. Pahala bukan duk senyap weh. Berapa banyak orang duk senyap tu berdosa saja tu. Duk senyap berdosa saja. Jadi apa maksud qasidah? Hamba nak sutuh sikit sebab hari ni kita buat qasidah takut kelik juga duk. Orang duk tanya duk gapo dia, tahu duk sidah. Gapo dia sidah. Hamba pun tak tahu. Patut pergi duk buat gapo? Tak tahu demo duk buat sidah kita pergi dengar. Bazir pergi. Pahada pula hak bahasa jenis hak tak minat pula hak jenis sidah ni Kita pun kata jolo bazir hamba pergi semalam. Dahlah nyobah di hujan tu. Bazir. Minyak mutu habis tu. Nyesal. Waktu nyesal. Apa? Tak belajar. Qasidah ini adalah kata-kata syair. Supaya kita duduk bersair, duduk bergurinda, duduk baca patung zaman dulu tempat kita. Maka orang Arab pun ada juga benda-benda lagu ni. Kerana apa? Kerana tabiat manusia ni kalau kecek direct lagu ni orang nampak kasar. Dia kena kecek dengan suara, kena suara sedap pula, gak beralung pula, kena bubuh lagu pula. Bagainya nak kecek lagu ni ya, tapi kecek dengan lagu. Ada orang lebih terkesan dengan suara-suara. Dan Nabi Muhammad pun sebut kata aku antara benda aku suka adalah suara yang enak. Sebab tu Nabi Muhammad kalau nak cari tok bila dia tak panggil kosi-kosi dia panggil. Mari boleh 10 orang. Acu terabel depan hamba. Bel, sorang 2 orang. Sorang ni balik. Ya tak pakai suara supaya kapal terbel jet bunyi berau. Ada tak boleh dengar lagu tu. Maka Islam tu bukan tidak suka kepada kehiburan. Nabi Muhammad berhibur. Nabi Muhammad dengar qasidah. Bukan kata qasidah, apatah lagi qasidah ni puji Nabi. Duk royak Nabi lagu ni, duk royak Nabi lagu ni, duk royak perasaan kita dengan Nabi. Duk wisalah assalamu alaik. Duk wisalah ke Nabi. Salam ke Nabi ni katanya Nabi Muhammad, mana-mana umatku beri salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepada jasadku di Madinah tu. Nabi Muhammad royak ni bukan hamba reka ni. Nama ke tanya, jolo kalau hamba tengok dia tak bangun cacat. Dah Nabi Muhammad royak. Hatu kata akak ni jangan kecek laju sangat. Iman ni kalau dia pergi dengan akak, break selalu. Sebab tu imam dengan akal dia tak boleh. Ya imam ni bukan duduk sini ni akal ni. Sekalipun kalau kita mengaji ilmu tauhid, mengaji hukum akal, betul. Tapi imam dia di sini. Ya kena tekan pula. Lepas pada faham, lagu tu. Kita kena pegang buat iktikok dia panggil. Iktikok ni apa dia? Kita sipu sini. Kita pun buat pegangan. Hamba pegang dah. Pegang sini. Bukan pegang sini. Faham sini, pegang sini. Maka dia canggah semacam. Kalau kecek tajuk akal, imam beri lalu. Imam ai malam-malam bangun tengah malam Allahu akbar semaya. Akal kata bodoh. Orang lain duk tidur mu bangun buat gapo? Pitih mu cari pitih banyak-banyak ui kat orang. Orang mitok bui, orang mitok bui. Bodoh mu. Akal kata, imam kata edok. Nabi suruh buat lagu ni. Bercanggah selalu. Hak ni Keleking, dia tak lagi. Sebab tu akal ni ada kelebihan dia. Tapi dia ni supaya jaga duk kat luar. Imam duk dalam. Akal ni duk kat luar ya.
Bagi hok nak sipenya, bagi hok dok dalam, bukan hok luar. Biasa tengok dok gi bank tu kan. Di bank tu hok nak jaga tu pitih hok dok dalam tu. Hok jaga tu ikut dia ya, dia jaga ya. Hok tak penting sangatlah mana dia. Hok penting pitih dalam. Maka imej hok dok dalam dijaga oleh akal. Sebab itulah pentingnya imej. Kalau gerak dengan akal, sudah selalu. Maka qasidah-qasidah ini adalah rangkaian kata-kata yang indah memuji Allah, memuji Nabi. Himpunan doa-doa di dalam bentuk syair-syair yang indah. Okey, Nabi Muhammad pernah dengar ke tak benda lagu ni? Adakah sini baru buat, kapo jani ni yang baru buat? Nabi Muhammad tak pernah buat. Ada orang duk kecek lagu tu atas masjid. Dia kata qasidah ni tak ada zaman Nabi. Weh, supaya dia duduk zaman Nabi tu. Ambo tengok demo tak tua lah mana, tapi kecek supaya 1400 tahun demo kecek. Sebab kecek yakin tak keruk langsung lahir. Allahu Rabbi. Boleh dia kata sidah-sidah ni tak ada zaman Nabi. La haula wala quwata. Kita nak kata tak mengaji, nampak lebih pada orang cara makan. Nyoboboh goni, nyoboboh gotu, nyoboboh gotu macam-macam jenis nampak supaya aling. Kecek arak tu kena aling kita dengar. Tapi dia kata, hamba tak qasidah ni tak ada, tak suruh pergi dengar lah bagi bid'ah. Bagi Nabi tak buat. Kalau dia mau buat, dia mau bisa pada Nabi. Hanya syarah kita. Kita pun muka tak reti ke, arak muka dia mau boleh kecek arak sedap dia mau kecing hamba. Kita pun kata, jolah berkali ustaz ni nampak macam aling ni kecek arak. Dia tak tahu Abu Jahal bisa lagi kecek arak ni. Kalau buat kecek arak, kalau buat pakai iga, pakai gapo arak badui tu bisa lagi. Jadi pok kita munggo kita duduk orang Asia lagu ni munggo ngaji tanah harak tu gak percaya lah munggo arak. Kita atas pitih orang tua atas ngaji tanah harak nak suruh balik bantu masyarakat, bimbing masyarakat. Mari duduk kubel atas surau. Mari duduk mengajar balah dengan mak ayah habis semua. Hok ngatik tak boleh mengatik, hok goni tak boleh mengatik. Sidah tak ada. Tak ada lagu mana dalam hadis, dalam sirah penuh. Nabi Muhammad ada 120 majlis. Ni dengar qasidah. Nabi Muhammad kadang-kadang panggil sahabat dia duduk saja, Cutera nyanyi sekali. Nyanyilah kita panggil. Tu terus nyanyi Katanya sahabat kata Abdullah ibnu Rawahah kata, "Ya Rasulullah, syair apa pun nak dengar? Syair Islam ke?" Dia tak. Tengok Nabi Muhammad. Bukan syair Islam, syair zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah Nabi Muhammad dengar. Kalau kita zaman payah kamu tak faham sini zaman apa? Zaman pok ye. Zaman orang duk menopak lagu tu gang. Zaman tu nulangnya. Nabi Muhammad kata, "Demo apa kau dok?" Syair Umayyah ibnu Salti. Umayyah ibnu Salti nu zaman jahiliyah mati. Zaman Ja'far tahun sebelum tonggek dia lagi. Zaman Ja'far tonggek nu zaman jahiliyah. Katanya Rasulullah, demo apa? Lagu dia. Kata-kata Umayyah ibnu Salti. Katanya Abdullah ibnu Rawahah. Dia suara sedap. Orang dok bisa menyanyi. Ya cik apalah. Katanya Abdullah ibnu Rawahah, "Ambo apa ya Rasulullah?" Cutera nyanyi enggak sekali. Tu Rasulullah. Nyanyi kau itu. Siapa satu bait Nabi kata, tambah lagi. Siapa 100 bait lebih depan Nabi. Kata-kata zaman jahiliyah. Tak ada kecek bab tauhid, tak ada kecek bab Tuhan, tak ada kecek bab Nabi, tak ada kecek bab Islam, tak ada kecek gapo dia. Hanya kata-kata biasa. Nabi Muhammad dengar. Kau kita lebih warak daripada Nabi. Nabi Muhammad dengar benda lagu tu. Kita, hamba tak dengar benda lagu ni. Ya dah. Kadang-kadang Nabi Muhammad tanya nak berjalan, nak musafir. Nabi Muhammad akan bawa qasidah dia. Nabi Muhammad tak jalan seorang. Maka dia akan panggil beberapa orang, ada 5 orang. Ni tukar nasib dia. Tukar nasib, tukar lagu dia. Kalau mengaji dalam kitab apa? Tarikh Hawadis ada sebut. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ada sebut. Penasib. Nabi Muhammad ada 5 orang ni. Antaranya nama Abdullah ibnu Rawahah. Ada nama Anjashah. Anjashah ni orang Badui. Orang kulit hitam, orang sebelah Afrika.
Jadi hamba, sorok sedap. Oh, pokok dia sorok. Siapa dia biasa ngaji tanah harap kenal lah orang Afrika ni sorok. Padalah Nabi Muhammad pilih Sayyidina Bilal jadi bal. Sorok dia derah, jelah, sedap sorok ni orang Afrika ni. Tak tahu kelebihan tu berkali yang berambak dengan rimah tiap-tiap hari kalau lagu mana. Bertepik jadi sorok tu jadi derah. Pokok dia, pokok kita kecek tubik tak tubik lah mana ke. Kecek jadi masuk ke dalam pun ada. Pokok dia ni sekali menang tubik berau. Berkali tak tahu lah jamin tempat dia lagu mana. Maka Rasulullah kadang-kadang ajak orang 2-3 orang. Satu kali Rasulullah bawa rombongan. Kalau kita agak naik kereta lah ni. Maka dia bawa penyair. Penyair ni dalam bahasa Arab kalau ngaji dalam kitab dia panggil huda. Ya hadisi ruwaida. Nah. Wahai orang yang sentiasa bercakap perlahan. Ketika Nabi Muhammad naik kuda, naik unta ni, maka pala unta tu, hok jepala unta, hok depan sekali, dia akan letak nasyid. Sebab tu ulama kata, sunat kita ketika musafir dengar lagu. Supaya Nabi Muhammad dengar lagu. Supaya apa dia? Kerana tabiat unta, apabila dengar suara ni dia akan jadi semangat. Ni, tabiat unta. Kalau pakat tidur belakang, hok sebelah pun tidur. Hok belakang tu dah kekeng tidur. Hok jo bawa nyanyi, seksa. Dolah demo paksa ambo jo bawa perang ketar kawan tu. Serabut nak pasal radio tak boleh. Pasal radio biar dengar. Manusia ni kalau dengar pun manusia tu jadi cergah. Maka unta ni apabila dengar dia jadi buruk. Apabila anjasah ni dia suara sedap. Anjasah. Apabila dia syair, dia tengok unta naik seh dia kau lagi tu. Apabila lagu tu kau semangat unta jalan cepat. Unta dia jalan lagu ni, dia tak jalan lagu ni tu kereta. Dia jalan lagu ni. Dia jadi gi mari. Memang salah oi pinggir. Kalau boh tak berat jadi unta je dia naik lagu ni. Oh memang lagu tu nak kata lagu mana dah kejadian lagu tu. Apabila lagu tu jadi kau kuat. Maka rombongnya ada orang Tino. Orang Tino duduk atas geduk tu lah panggil segeduk tu nah. Kau atas unta tu papai dia letak. Kepik lagu ni letak orang Tino bukuh dengan kain. Tu orang Tino duduk lagu tu. Berkocok lah. Maka Rasulullah kata mahla yang anjasyah rifqam bil qawarir. Wahai anjasyah, nyanyi slow sikit. Takut pecah botol-botol belakang. Takut rifqam bil qawarir, takut pecah botol-botol belakang. Yakni orang Tino ramai terguling lah dia mau kalau nyanyi lagu tu. Berarti Nabi Muhammad bawa lagu-lagu suara-suara. Sekalipun ada benda lagu ni tak biasa tempat kita, jangan kata tak ada. Jangan kata benda ni tak boleh. Kerana hok bawa ke lagu ni orang alim. Ulama wali Tuhan, kekasih Tuhan. Bukan orang tak tahu alif jatuh, tamada mano mari, hok duk main, hok duk isak gang, hok duk isak pedo. Bagi orang mengaji belaka. Sebab tu penting ngaji tu buat dia jadi betul selalu. Tak buat ikut koseh-koseh. Tu kosidah. Jadi malam ni pakat duk dengar kosidah. Nabi buat. Tak usah duk takut lah. Kalau ustaz mana ke syekh mana mari royak kata Nabi tak buat. Syekh cutera awak mari kata apa mengaji Nabi buat kata. Syekh baca kitab gapo dia tak buat kata. Bacalah dalam kitab-kitab gapo dia. Sebut belaka. Kalau dalam kitab Wahabi memang tak ada. Hamba yang jelas lah. Kalau ngaji kitab Wahabi daripada A sampai Z memang tak jumpa. Hamba angkat tangan kalau dia mengata hamba baca kitab Wahabi. Betul. Hamba angkat tangan. Tapi kalau baca kitab Bukhari ko Muslim ko baca kitab hok masyhur muktamad tentu ada. Tak usah duk takut. Jadi Nabi Muhammad buat benda lagu ni. Jangan duk takut ada orang tu kata tak boleh lah begoni lah. Duk katok gendai lah katok gapo dia. Katok gendai pula sampai Nabi ada ke? Nabi nyanyi gitu ya tak ada gendai. Kecek dia mau yakin. Tak keruk langsung lari. Lari ke? Kita ke kalau nipu ke kita jamuh lari kita deh. Nampak macam keruk-keruk Dia tak keruk langsung kata. Yakin kakak ni kata. Kadang-kadang penat juga orang ni. Ngaji dengan Wahabi ni jadi gitu deh. Ya jadi tak keruk lari. Jadi kecek pun Allah. Kita kalau kita kecek tak yakin kita macam keruk sikit mikir ke salah aku kecek ni. Dok. Ni yakin, ni dahi. Licin tak keruk langsung. Kata pandai kakak ni menipu. Dok tipu orang kampung. Kita telopong. Wak mari mek kita dengar. Allahnya tipu dia dah lah. Allah nyanyi lah kita.
Dia kata zaman Nabi tak ada kopi-kopi ni, tak ada zaman kopi-kopi. Demo pandai. Nah, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Seorang perempuan. Kerana biasa bergendang ni orang Tino, kalau Arab, tanah Arab yang bergendang ni orang Tino. Ada juga orang Jatir tapi orang Tino biasa bergendang. Gelgung ni orang Tino. Sebab orang Tino memang suka hiburan. Kita tengok rumah kita, mama-mama kita ni, bila-bila duduk masuk, dia lagi menyanyi sepuku. Jalan jambe pun menyanyi, basuh hanuk pun menyanyi. Tak tahu masa bila berhenti, tak tahu. Kita kata rasa tutup dah radio. Bunyi juga. Jalan tu. Ya perangai dia, terbeak dia dah. Memang dia suka hiburan. Pas pandang kalau benda hak Nabi buat apa nak laganya. Benda boleh. Masalah kita tak apa, hamba tak si dengar tak apa. Tapi jangan kata tak ada. Satu orang seorang perempuan. Nabi Muhammad kelik daripada perang berhenti di masjid. Anti memang terbeak Nabi. Mari daripada musafir jauh, musafir perang kau apa dia akan singgah berhenti surah belaka. Semua berhenti surah. Rehat dulu dan sunat kita semaya sunat musafir Musafir di surah sebelum mari ke rumah. Dan supaya apa? Supaya jangan pergi kelik rumah, supaya bini rumah tak kejut. Dalam kitab fiqh kata sunat kita kalau nak kelik rumah jangan pergi kelik direct. Singgah surah telefon rumah. Awak tu, saya sapa dah tu, sapa surah dah. 5 minit lagi sapa. Sunat royak lagu tu supaya isteri sunat berhias. Ni kelik kabar-kabar duk depan pintu dapur. Wah, wak kejut lagu tu. Kawan ni kain duk lagu ni terombok lah terkejut. Tak ada wak persiapan. Tak boleh lah wak kejut lagu tu. Nabi dia pandai cara kek wak. Kita berhenti belakang surah. Siapa nak royak ke orang rumah dia kata royak lah. Tiba-tiba duk tengah lagu ni mari seorang sahabat ya Rasulullah ada makcik nak jumpa. Katanya Rasulullah panggil dia. Marilah makcik tu bawa gendang. Katanya, anak apa dia tu? Ada apa dia tu makcik? Makcik ni makcik menazar. Patut menazar apa dia tu makcik? Gini. Hamba menazar ya Rasulullah kalau muslimat kelik daripada perang. Perang ni muslimat. Hamba nak katak gendang atas kepalamu. Katak ginilah Rasulullah, ambil gendang, gedung. Orang Arab lagu tu. Kalau dia suka lah, dia ambil Orang duduk lagu ni, dia ambil gendang katak gedung. Nak royak sukanya. Kalau kita tak tahu jenis joget lambok lagu mana, tak tahu. Acara dia gedung. Katanya Rasulullah, munazal lagu tu ke? Ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, gendang, katak. Kawan tu gak ambil gedung. Atas kepala Nabi. Tempat mana lebih mulia? Surah kita dengan kepala Nabi, hok mana mulia? Katanya Nabi. Hok mana mulia? Hok ikhlas surah kita tu lagi ke? Tempat kita tu lebih mulia. Kepala Nabi. Dia kata gedung. Katak gendang, Nabi dah atas surah masa tu. Berarti katak gendang atas surah lah gedung. Bukan Nabi Muhammad. Makcik tu panggil. Rasulullah tu biar betul. Masjid kata tak boleh. Wahabi kata tak boleh. Macam mana? Kita katakan. Tak. Pakai gitu Rasulullah kata mai katak gendang. Gedung. Boleh pula. Nabi Muhammad daripada Mekah pergi ke Madinah. 12 hari jalan. Siapa tu? Orang duduk itar dah. Atas pohonnya. Hok jo itar tengok. Allah. Siapa dah tu? Nabi siapa? Tobik habis. Orang tua. Orang muda. Anak dara orang. Pining orang. Tobik habis sambut Nabi. Sambut lagu mana? Gedung. Tala'al badru alaina. Telah datang kepada kami bulan purnama. Min saniyatil wada' daripada jalan saniyatul wada'. Jalan-jalan Mekah Madinah ni jalan ni. Mari dah bulan purnama. Wajib syukru alaina. Wajib kita bersyukur. Selama mana dia ajak kita kepada Islam. Gedung. Gi. Apabila Rasulullah sapa, kamu. Gi jalan. Sapa kawasan orang Tino Muslimat. Allah topik gedung. Rasulullah kata, demo saya kau dia tunjuk kepada orang Tino bukan seorang ni kan, seorang jadi pelik pula. Dia tunjuk ke ramai-ramai jangan tunjuk ke seorang. Ramai-ramai ni demo saya kau kat ambo. Depan tok laki dia. Depan ayah dia. Bini orang. Kita tanya lagu tu, kita dah. Kata kakak ni apa jadi bini orang tanya saya ke dia kau duk. Nabi Muhammad royak kepada sahabat perempuan sahabiah. Demo semua saya kambo kodok. Sahabat tena kata, "Iya ya Rasulullah." Pakat tepik belakang. Depan mak dia, depan ayah dia, depan tok laki dia.
Asalnya laki-laki kalau bini kita, mama kita sayang orang lain, dayuh kita. Dayuh kita. Nah, dia duduk dengan kita, duduk sayang orang jatuh lain. Dayus. Dayuh ni apa dia? Tak masuk syurga. Kerana tak ada sensitif dengan bini. Mu ni bini tak laki, kau apa dia? Bini mu sayang kat orang lain, mu tak ada perasaan langsung. Berat lagu ni, tak ada marah, tak ada apa dia. Dayus. Apabila dayuh ni perangai dia tak akan jaga orang tina tu. Ikut mu nak pergi dengan siapa dia, anak tina kita pergi gendong siapa dia, kakak kita siapa dia gendong lah pergi. Tak ada perasaan dayuh. Sunat laki-laki kena ada dayus. Sunat laki-laki kena ada cemburu. Cemburu ni lawan dia dayus. Dayus ni tak ada perasaan langsung. Ilah pergilah keluarga mu nak buat apa dia, tu panggil dayus. Kalau tak rela tu panggil cemburu. Cemburu ni sunat bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Sebab apa makruh? Tak kerja makan kita. Kalau mama kita cemburu ke, tak ada apa gitu. Tak boleh kita ubik rumah lah. Nak buka nyela tak boleh. Tak usah buka tu. Orang duk tengok. Sudahlah. Kuru tu gak perlu kejap. Tak boleh nak buka, nak jenguk pun tak boleh. Tak boleh. Sebab kita orang jantan ni duduk luar. Jadi makruh orang tina cemburu. Depan suami, depan ayah, depan gapo orang tina jawab, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Saya pun. Maka Rasulullah kata, wallah demi Allah, aku semua saya kepada pokmu. Bertepik pada dia. Yo. Tu. Tala al-badru alaina. Jadi kita buat qasidah. Kita buat majlis lagu ni nak subuh ke perasaan saya. Lepas pada kita jujur Allah, jujur dengan Nabi Muhammad, sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi Muhammad. Moga kita nak tunjuk sayang ni banyak jenis. Ada orang tunjuk dengan perbuatan, ada orang tunjuk dengan perkataan. Kita ada anak tino. Anak tino comel tu gak juruh lagi, rajin lagi. Hari ni hari jadi dia lah, birthday dia. Kita apabila sayang kepada anak tino kita pergi belilah kek. Oyak kata ayah saya lah kok mu beli kek. Mu ngaji pandai pulak berjuruh pulak dengar kata rajin masuk rajin gapo. Beli kek. Tu tanda saya. Kalulah kita kata demo saya kau anak tino demo. Saya. Hari ni hari jadi dia. Ikut dia. Tak ada beli kek gapo dia. Tak ada kau tunjuk-tunjuk demo tu saya ke dia. Hamba saya tapi tak tunjuk. Pelik kata. Ya biasa saya ni kena tunjuk. Jadi kalau saya tak tunjuk ni jadi kita tak kata dia tak saya. Supaya tak buat moluk. Dia kata, hamba tak buat moluk tapi hamba saya. Betul. Saya tu tak syarat tunjuk. Tapi hamba wasuah. Kalau demo saya ke kereta demo buat lagu lain. Kalau demo saya ke bini demo beli lagu ni. Saya ke anak buat tunjuk-tunjuk. Saya ke Nabi buat senyap lalu. Tak tunjuk. Gapo lagu tu? Perasaan lain, perasaan sayamu kepada benda lain mu tunjuk. Perasaan sayamu kepada Nabi tak saya tunjuk. Ni jodoh kita tunjuk ni mari duduk beramai-ramai ni piadah gapo dia kecuali saya ke Nabi dah ni. Ingat kalau kita saya ke Nabi tak serupa dengan kita saya ke bini kita. Saya ke harta kita. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama, sentiasa bersama dengan orang yang dia sayang. Siapa dia sayang dengan Nabi Muhammad, atas dunia dia bersama Muhammad. Dalam barzah bersama Nabi Muhammad. Akhirat bersama Nabi Muhammad. Lepas tu tak ada tempat paling selamat di hari akhirat kecuali bersama dengan Nabi kita. Dan kita berharap kita mari malam ni tak lain tidak bukan nak duduk dengan Nabi Muhammad. Sayang kita hamba tak agak lagi. Sayang kita nak duduk dengan dia. Hamba tak agak takut dia mau duduk pak lain nyanyi hamba. Nak pergi duduk dengan dia mau pelak. Tapi nak duduk dengan Muhammad belakang. Jadi hari ni kita mari tidak lain tak bukan kerana bersyukur, nak cari, nak belajar, nak betul hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi, nak sayang Nabi. Dan Nabi Muhammad kata, siapa dia yang nak duduk dekat dengan aku, semua nak duduk dengan Nabi Muhammad. Hak dekat pula siapa dia? Hak paling dekat. Nabi kata, orang paling dekat dengan aku, aksaruhum alayya salah. Orang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi kita tak boleh dengar. Duk selawat kepada Nabi. Dumuh kita tak selawat lolo, kita duk nyanyi lagu munggu lain. Lagu apa dia hop soh sini.
Sebai-sebai ko. Ikutlah lagu gapo dia. Doh moh tak menyanyi doh. Jadi mari duk sini sekurang-kurangnya bunyi juga sallallahu alaihi Muhammad sekali. Jadi selawat. Maka Nabi Muhammad kata orang yang duduk dekat dengan dia pada hari kiamat adalah orang paling banyak berselawat kepada Nabi. Jadi mudah-mudahan majlis-majlis lagu ni kita nak menambahkan lagi selawat kita kepada Nabi dan menambahkan rapat kita kepada Nabi. Katanya ulama, Nabi berpesan banyak ke berselawat kepada aku. Okey, banyak selawat ni cemok mana? Dalam syarah-syarah kita sebut orang biasa paling kurang 300 kali sehari. 300 kali sehari paling kurang. Mana kalau tok pakai hok duk ngaji pondok, kholi-kholi babo-babo tu, 1000 kata. Baru terlepas tuntut aksiru. Nabi paksa dengan banyak. Benda lain Nabi suruh buat tapi Nabi tak sebut banyak. Tapi dalam bab selawat Nabi kata aksiru min salati alayya. Banyak. Nabi Muhammad tak sebut selawatlah dak. Nabi Muhammad kata banyak. Banyak ni 300 orang awam, 1000 orang belajar. Paling kurang. Jadi tu sajalah. Tepat ambo nak kecek. Kita buka soalan pula lepas ni jadi ambo ni bukan kaki ceramah dia, minta maaf. Kecek ambo tak pandai lah mana. Jadi ramai pula mari dengar. Pelik sungguh pok kita ni. Jujur sungguh. Tak faham pun mari juga ni kata jujur ni. Dia ni kecek berapa dia tak tahu. Ambo bab ceramah ni tak reti lah mana. Muka baca kitab tu boleh lah. Nak nipu masyarakat tu boleh lah huduh-huduh. Kalau bab ceramah lagu ni ambo itu lemah sikit tak reti gitulah. Jadi mudah-mudahan majlis kita berkumpul pada malam ini akan dikira pahala kebajikan kepada kita. Kita duk sejam 2 jam. Katanya Nabi, siapa dia yang hadir dalam majlis ilmu. Ada satu hadis, hamba tutup dengan hadis ni Katanya dalam Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala ni ada bagi Allah Ta'ala ni malaikat-malaikat duduk terbaik rata ni. Mencari majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis duduk wak naik Allah, wak naik Nabi Muhammad. Duduk besar, duduk mulia ke Allah dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat tu akan kumu. Ramai pada kita lagi. Bertindai-tindai dalam hadis tu siapa ke langit. Bukan ke awal ni, langit tu. Cuma mana tak tahulah. Bertindai. Apabila sudah majlis ni, dia akan naik ke langit. Kerana kebanyakan malaikat duduk di langit. Ada malaikat duduk di bumi, ada. Tetapi kebanyakan malaikat, kalau kita mengaji, dia berada di langit. Apabila naik ke langit, Tuhan pun tanya, mari mana ni ramai-ramai? Dia kata, hamba mari daripada majlis ilmu. Hamba mari daripada majlis ilmu. Katanya Allah Ta'ala dalam majlis ilmu tu kata, apa dia sebutlah. Kecek bak syurga, kecek bak dengan aku lah, gini. Akhir sekali katanya Allah Ta'ala gini. Hei malaikat semua. Mu baru klik daripada majlis dia ni. Mana? Kapung Janing nama tempat tu. Hei malaikat. Bersaksilah. Aku apung semua dosa orang mari majlis tu. Bukan ambo jami, bukan ambo kecek ni deh. Nabi Muhammad kecek daripada pihak tu. Nabi Muhammad royak ni. Kena yakin kata seolah biar rasa kak. Kelik lepas ni bila-bila perih mutu. Nama hamba Tuhan sebut dah. Saat ni pergi majlis saat ni. Tuhan kata aku apung dosamu. Kita ni Tuhan apung dosa tak ada. Kita hok penipala ni dosa. Akhir kiamat apa orang jadi keruk dahi tu. Keruk dahi tu duduk. Orang menangis siapa tu biar air mata darah. Salah. Sebab dosa dia dengan Tuhan. Dia tak ada dosa. Ni tidur. Nenggok pok kita. Jadi benda besar pun dosa. Apabila Allah Ta'ala kata aku apung semua orang duduk dalam majlis tu. Maka katanya malaikat kata, ya Allah ya Tuhan ku ada orang mari majlis bukan nak mari majlis. Mari nak makan, mari nak jumpa guru, mari nak gapo, bukan nak mari dengar sangat. Maka malaikat tanya, takut-takut. Orang ni tak boleh jugalah. Mari saja-sajalah, perilah mari. Maka katanya Allah Ta'ala, hum qaumun la yashqa bihim jalisum. Mereka itulah puak-puak orang dengar majlis ilmu ni. Orang yang tidak celaka kalau duduk dengan puak-puak dia. Tak menyesal puak kita duduk ramai-ramai lagu ni. Ada tempat tu kita gelik, menyesal aku duduk kakak tu. Pergi duduk main lepok kalbok, duduk gat, duduk ngaruk kursi kotak.
Nyesal dia. Orang kelik daripada majlis ilmu katanya Nabi tak akan nyesal. Nyesal lagu mana? Tak ikhlas pun Tuhan apa dosa. Allah. Tak ikhlas pun apa dosa. Kalau hok ikhlas tak sedap cece. Hok tak ikhlas pun. Malaikat tanya, ya Allah tengok ni mari bukan kerana nak mari dengar pun. Mari ada kepentingan dia. Nak Allah Taala kata, apung berlaku. Tuhan apung dosa tak ada kelebihan. Kita berharap dengan Allah Ta'ala. Moga Nabi Muhammad royak lagu tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita lah ni jadi serabut perut, bertekih dengan orang, baloh dengan orang, serabut anak keluarga ke apa dia. Sebab kesilapan kita. Kita tak baiki hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau kita baiki hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan baiki hubungan sesama kita. Jadi itulah hamba tutup majlis pada hari ini. Amalan ni dengan hadis tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Ambo ni biasa minat nanya soalan. Kok boleh jawab atau tak boleh jawab, tak boleh itu juga. Mana soalannya? Lek dalam. Kita baca soalan ni dulu. Ada orang kata Habib keturunan Nabi itu palsu, kurang tarah, tak ori. Tolong jelaskan ustaz. Siapa dia kata? Gini, keturunan orang jangan tek weh. Kalau kita kata tok benda daya tak ada, kita orang Amerika, mari tani ni, mari royak kata pada tak ada. Tipu laku keluarga pada keluarga tok benda daya tu tak ada. Lagu mana kita ni kata? Demo orang Amerika mari kecek tajuk ambo. Demo kenal kodok tok benda daya. Tak kenal pun kabar-kabar mari kata tak ada. Hok kecek tajuk habaib ni dia orang mana tak tahu. Demo tahu kodok keturunan dia. Orang Arab ni tradisi dia orang Arab. Budak kecil ni dia hafal 5 paling kurang. Kita tak ingat dah. Kita Muhaizat, Muhammad, Ali, Kancil, kau berapa dia? Sekatu ya. Orang lain tak ingat dah. Orang Arab ni dia pakar dalam bab nasak. Soho. Dia boleh royak nasak dia. Ketek. Kita orang Melayu betul. Nasak keturunan habaib ni. Ni hok nak mari ni guru ambo ni. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Seluruh dunia iktiraf dia ni keturunan kahwin ni. Bukan orang-orang biasa, ulama iktiraf. Keturunan Alawiyin dia panggil. Ba'lawi ini sudah diiktiraf dunia nah. Bila lagi? Pada lebih kurang dalam 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun ataupun 1200 tahun lepas. Tu tiba-tiba baru 2-3 minggu, 2-3 tahun ni ada orang mari petikan nasak dia. Orang Arab bukan. Orang tak tahu alih-alih dari jatuh. Kita tanya dia mau ingat nama pok demo? Oh tak ingat. Nama pok demo tak ingat. Nasak orang demo kata salah. Betul kodok demo lo ni. Kalau kita demo ajurumiyah apa? Tak apa. Kawan ni apa halpio? Jolo ko. Ambo ajurumiyah tak ingat. Demo. Orang lain apa jadi dok tek nasak orang. Fitnah. Tuduh nasak dia. Tuduh dia menipu. Pas tuduh nisbah dia kepada Nabi pula. Ni keluarga Nabi. Dia ingat dia tak takut Tuhan. Ingat demo seorang takut Tuhan. Pandai-pandai nisbah nama ke Nabi. Demo setara mana? Jangan duk mulut laju pada gapo ga. Nasak dia jelas dah dalam kitab sebut. Mak muktamad dah orang pegang belakang dah. Tiba-tiba mari baru ya duk tika 2-3 tahun ni. Jadi ambo harap jangan terkesan. Sebab puak-puak kita pun bakar sini pun mari ikut sebelah sana juga. Hadramaut juga. Bakar-bakar orang alim. Tok benda daya kau gapo Syekh Sofiuddin Al-Abbasi semua mari alik kono belakang. Hok mari bawa Islam tempat kita. Kalau tak percaya teragi tempat dia lagu mana Islam. Ambo mula-mula jirit kaki di Hadramaut tahun 2000 ni 3 hari bulan 1 2000 ni tu ambo duduk di Hadramaut.
Ambo tengok orang Hadramaut ni supo pok kita. Pakai kain plekat, pakai baju gombal, kain lepas atas kepala. Kadang-kadang kain sebar atas kepala. Supo pok kita. Dahlah tubuh dia nak supo. Sebab tu orang kata Islam di tanah Asia kita mari melalui Yaman. Betul sungguh. Nak kata daripada Mekah, tak? Perangai Mekah lain. Pakaian dia, tuai dia lain. Mesir lain. Cara pakaian dia lain. Maka kalau tanah Yaman, supo dah. Cuba lagi tengok kan. Allah, supo duduk sini kita rasa. Cuma kecik arak lah. Tok guru dia kecik arak lah. Cuma cara makan, supo dah. Amalan lepas maya, makluknya, nispu sakbainya, gapo dia, supo dengan popok kita. Jadi betul sungguhlah dalam sejarah kata Islam mari melalui sebelah Hadramaut. Dan nasab keturunan dia sudah diiktiraf oleh dunia. Nah, gitulah hamba beri penjelasan sikit. Nak buka kitab Syamsul Zahirah ke kitab-kitab nasab takut jadi lugar pok kita pula. Munggo tak faham kok mana pun, jadi lagu itulah maksud dia. Soalan. Sudah. Tulisan Napoleon. Bukan Piramli ambo ni dah. Kenapa kita masa berdoa dengan Tuhan kita kecek aku? Apa kita kecek aku? Apa tak kecek anak enta? Anak letih. Enta lagu mana ya Allah? Kecek anak enta. Kau demo kahwin kau apa dia? Gini. Aku ini bahasa Melayu. Bahasa yang menunjuk ke hubungan paling rapat dia kecek aku. Sebab tu kita ngaji tanah harap kecek anak enta syekh adulah. Tapi kalau jumpa dengan adik-beradik dia, mu aku selalu tobik. Bapa? Hubungan rapat. Maka hamba dengan Tuhan ni paling rapat. Tak ada bahasa kita nak guna. Kalau anak enta rasa jauh lagi. Awak apalah dosa saya awak janganlah awak gitu. Gitu kecek. Mana boleh? Maka guna aku kerana hubungan rapat. Lagu tu. Jadi aku tu bukan kurang aja. Betul kalau kecek dengan orang tua aku tak boleh. Kalau sebelah Jawa tak apa, aku ni berasa beradab. Aku ni bahasa beradab. Tapi tempat kita aku ni bahasa paling dekat sekali. Tak usah duk royak lah kata anak enta, tak usah duk orang pelik dah. Nama ke mari tu imam mana tasawuf tiba-tiba. Ya Allah, enta tahulah ya Allah. Penat lagu tu. Rasa lagi tok bila kata Allah tasawuf mana lah mari. Allah. Apa hukum wanita pakai baju dalam saja, dalam kain? Dalam kain kano. Mojo pakai kain kano kalau pakai baju dalam saja. Tidak kau lagi tu imam. Gini. Pakai gapo dia tak apa. Hak penting menutup aurat. Ingat, perbahasa pekoh ketika semaya mestilah perempuan menutup aurat dia pada semua arah. Sebelah atas kalau orang lenggok kita nampak tak nampak tubuh kita. Sebelah depan kita tak nampak, sebelah belakang kanan kiri atas bawah. Ne juru, ne arah. Depan belakang kanan kiri atas bawah. Berarti kalau kita pakai kain sikat, kita semaya tingkat atas, contohnya lah, latar tu kaca kau jaga, kalau orang lalu kita nampak ke bawah kain kita, batal semaya orang tino. Tapi kalau dia semaya bawah, tak ada orang kita, tanah, dia buat tanah tu pelapik, sah. Lagu tu. Jadi dia pakai baju dalam, tak usah pakai logi. Hak penting dia tutup kawasan tu. Misalnya tak pakai gapo satu. Dia pakai baju telekung dia daripada ni perut tutup pas ke bawah, tu buka muka saja. Semaya. Sah. Siapa dia kata wajib pakai baju dalam? Hok mana ngajar kata wajib pakai baju dalam ni? Wajib tutup aurat tahi semaya. Apa kaitan baju dalam? Baju dalam. Pok kita baru ya jual ni. Dulu tak ada pakai-pakai pun. Ni gini ya, cak gini ya zaman dulunya. Lepas tu tak sah orang zaman dulu. Dak. Jadi ulama bahas dari sudut tutup aurat, bukan pakai pakaian dalam dah. Kenapa? Hak betul tutup hak tu.
Lokes sekarang masalahnya apa dia? Kita pakai kain ni tak tutup aurat. Hak tu jadi masalah. Apabila tak tutup aurat, contohnya kain telekung kita sikat. Apabila sikat, kita akak nampak ni. Ni nampak. Moci-moci dah akak gini. Nah, kain kembali gantung gini. Duk pakai gini. Nampaklah orang ni kan. Hak tu ulama kata batas sebab terbuka aurat. Bukan tajuk dia pakai tak pakai luar. Do. Sebab dia akak terbuka. Apabila kalau kita nak pakai kain kano hak sikat, kena pakai baju lengan panjang. Apabila terakak, tangan kita tutup. Tu tajuk dia, bukan tajuk baju. Nama ke kelik duk bincang dengan tok lelaki. Dia mau beli baju. Terus duk bahas tajuk tu. Tajuk tutup aurat, jangan duk tukar . Cutera terjemuh Yasin ke apa dia ni? Tu. Yasin Tunggal. Lagu tu tulis dia. Suding sungguh hamba. Apakah kelebihan baca Yasin Tunggal? Dan adakah boleh kita baca ketika hadapi orang tengah sakit? Apakah hukum kita letak air di hadapan ketika membaca Yasin Tunggal? Tunggal je baca. Baca Yasin Tunggal. Gini, Yasin Tunggal ni nama pok kita nak suruh ganah Yasin Tunggal, Yasin Rima, Yasin Gajah. Nak suruh nampak ganah ya bendanya. Bagi menakut pahit ya. Nak suruh nampak ganah nah. Gini, amalan Yasin Tunggal ni banyak versi. Antara versinya hak biasalah orang duk minta ijazah. Yasin Tunggal ni. Ya ada Yasin tu kita berhenti di Mubin kena berhenti, di ada beberapa tempat kita berhenti dan kita doa di situ. Kerana apa kita pilih Yasin? Kerana Yasin ni Nabi Muhammad kata al-Yasin liman quri'alahu. Yasin ni menurut apa niat kita baca. Kita niat nak jadi kesembuhan, nak niat jadi betting, nak niat jadi gapo, maka orang buat amalan Yasin Tunggal. Ada Yasin 41 kali, ada Yasin tok kenali, ada Yasin macam-macam yang jenis Yasin. Semua ni adalah doa-doa yang dibuat amalan oleh orang-orang alim dulu, dapat ilham daripada Allah Ta'ala, susung doa di antara Yasin-Yasin. Maka adalah nama satu Yasin, orang panggil Yasin Tunggal. Jadi bolehlah kita doa lah, doa dia betul belaka lah. Biasa dengan dah Yasin Tunggal ni . Jadi baca di air, kau buat lagu mana kau, atas niat masing-masing. Jadi Yasin Tunggal ni ambil ijazah lah. Kalau siapa dia tak ada lagi, boleh beramal sekurang-kurangnya jadi kebajikan ke ambo dan tok guru ambo. Jadi ambo terimanya dengan siapa dia? Dengan Tok Guru Haji Mak Isa Taluk dulu. Dia terima dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman Kubaisiyah Mekah. Dia kata dia terima pelik sungguh. Di Maklah tu dia terima Yasin Tunggal tu kena pergi tengah malam. Pergi tengah malam di Maklah tu dia tengok ada cahaya bluebird gitu. Dia pergi lenggok tengok ada 2-3 orang duk ngatik. Dia pergi masuk ngatik sekali. Pagi esok dia tengok tak ada pun tempat tu. Malam-malam ada. Pelik sungguh. Ai terima Yasin Tunggal. Jadi ambil ijazah lah amalan Yasin Tunggal tu untuk semua hajat. Hukum laki semaya tak jemaah di rumah. Kerana di rumah banyak apa tu? Anak-anak, murid-murid, isteri, anak, keluarga. Bagaimana kita hendak letak? Berjemaah ni gini. Orang lelaki zaman Nabi Muhammad semua semaya di masjid. Semua laki-laki sembahyang di masjid kecuali uzur saja. Tu asas sila hukum bab sembahyang jemaah. Kita ni kalau boleh ajar sembahyang masjid. Kecuali kita ada uzur, ada khijoeh, ada tetamu, tu subtiklah. Kalau duduk saja ajar sembahyang di masjid. Orang Tino pula sembahyang di rumah. Tu asal zaman Nabi. Apabila zaman kita mari dengan ngajar, mari dengar tak apalah. Nabi Muhammad kata jangan kamu cegah orang Tino pergi sembahyang masjid. Tapi royak ke dia, rumah lebih afdal. Jadi kalau orang semaya jatuh, semaya di rumah sebab ada ramah. Maka gini.
Tengok kalau dia di rumah itu boleh berjemaah dah, maka afdal dia mari masjid. Lainlah kalau rumah tak ada orang berjemaah, maka boleh dia semaya di rumah untuk berjemaah dengan ahli keluarga. Jarang-jarang tapi kena semaya masjid juga. Kalau bini kita sore baru nikah, maka kita jemaah dengan dia dulu. Kalau ulama-ulama dulu jawab lagu ni, subuh ko gapo dia jemaah dulu dengan bini dia, masuk bel, dia jemaah dulu, lepas tu dia pergi masjid, pergi semaya pula di masjid. Kita tak buat lilah, tak buat lagu tu dah. Tetu dah. Biar tahu pun tak buat lagu tu dah. Jadi lagu tu jadi rajinlah. Hak tu hak paling molek sekali. Kalau tidak boleh semaya di rumah untuk dapat supaya isteri dapat pahala jemaah. Hendak letak diri kita dengan keadaan masa sekarang. Bagaimana kita hendak letak diri kita dengan keadaan masa sekarang? Gini. Masalah akhir zaman, tengah zaman, awal zaman tu bukan kerjaan kita. Tuhan tidak tanya perubahan zaman. Bapa kita duduk di akhir zaman, bapa kita duduk zaman Dajjal, Tuhan tak tanya. Tuhan tanya kita adalah tanggungjawab kita, taklif kita. Gapo dia? Mengaji fardu ain ke tak? Kalau mu tak ngaji fardu ain, mu akan masuk neraka. Tu saja Nabi ayat. Ni perancangan Dajjal ni lagu ni. Mu faham setara mana perancangan Dajjal, mengaji tauhid. Pekoh mu semaya bel lagu mana betul tak? Perangai mu lagu mana? Tasawuf mu. Duk neraka. Jadi orang lo ni galik duduk fikir bab masa. Zaman ni bukan mukallaf pada kita. Nak kata lagu mana kita duk akhir zaman? Tuhan tak tanya akhir zaman. Tuhan tanya tanggungjawab kita. Akhir zaman nak menetuk gapo dia ko Dajjal ko Yahudi ko gapo tu kerja tu hewat dah. Sebagai ujian kepada kita akhir zaman. Baca ko dok surah Al-Kahfi 10 ayat awal 10 ayat akhir. Paling malah 3 ayat awal. 3 ayat awal tu baca. Tak baca juga apa? Nak hadapi kau no? Hadapilah akhir zaman, tengah zaman ko awal zaman dengar kata Tuhan, buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Tu tak berubah sampai bila-bila. Ingat hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang tak akan berubah. Di awal zaman, akhir zaman, tengah zaman, buat hak tu ya. Boleh dok fikir benda lain. Lo ni mari nak suruh kita fikir benda lain. Hak ni tak ada lagi. Ngaji fardu ain tak ada lepas lagi nak suruh fikir benda lain. Dajjal nak marilah gontos. Kalau kita terlepas daripada Dajjal, fardu ain tak lepas. Lepas masuk syurga. Tak lepas juga. Minta ustaz terai berapa stesen. Oh, supaya kereta api. Berapa stesen manusia kena lalu hingga sampai ke syurga Tuhan. Sampai ke syurga Tuhan stesennya banyaklah wewe. Nak mari sini berapa kali stesen tu. Atas dunia tu stesen tu. Lepas pada stesen dunia dipanggil stesen alam barzah. Alam barzah ni tak masuk alam akhirat lagi. Dia panggil alam pertengahan. Orang ni, cikwo kita, cik kita hendak mati, dia tak pergi akhirat lagi. Dia duduk alam barzah. Barzah ni satu alam yang berada di tengah-tengah di antara dunia dan akhirat. Apabila masuk alam barzah, lepas pada alam barzah alam akhirat. Lepas alam akhirat, okey, dalam alam akhirat itulah kita akan hidup selama-lamanya. Sebab tu dipanggil yaumul akhirah, hari yang terakhir. Apa masuk hari terakhir? Tak ada dah malam lepas tu, siang tengah hari. Dalam syurga kita akan berada di suasana pukul, kita panggil pukul 7 pagi lah sini. Matahari belum bobo timbul lagu tu. Cuaca sejuk lagu tu. Gitulah sampai bila-bila. Malam tak ada. Di syurga tak ada malam nah. Semua cahaya daripada arah Tuhan seperti waktu pagi. Tu saja. Hari yang terakhir paling panjang sekali, iaitu selama-lamanya. Itulah stesen kita. Okey. Hak ni yang menentukan hari terakhir kita. Hak selama-lamanya ni lo ni. Ni lo ni. Ni malam ni. Kita nak pergi ke syurga ke, kita nak pergi ke neraka. Usaha kita nak pergi ke syurga ke, nak pergi ke neraka. Jadi usaha biar pergi kepada syurga.
Jangan pergi ke neraka. Nyanyolah. Apa persedia sepatut kita sedia ngaji. Apa sepatutnya buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Tu saja, Tuhan tak minta lebih. Semaya 5 minit, 5 minit, 5 kali 5 25 minit. Semaya ni 25 minit apa? Patu 23 je setengah lagi ikut demo nak terjun beretok kau gapo dia Allah gei. Buat hak Tuhan suruh tu. Tuhan tak minta lebih daripada kita. Tuhan tahu kita jenis kaki makan, kaki bergerak, kaki goni, kaki buah. Lah gilah. Nah. Apa hukum satu kumpulan Wahabi? Oh nyanyo kakak. Kena semacam dia. Mete-mete lah speka boleh kita. Wi parok selalu dia nah. Marah kat Wahabi dah. Mana? Kau ada Wahabi sini dah. Nya sekat demo tak ada apa hamba. Gini, dia kata apa hukum Wahabi ni duduk lawan perjuangan di Palestin. Dia kata begini lah hamah lah gapo gini. Negara orang dia ada ulama dia ada penduduk dia. Orang tak faham keadaan Palestin kecuali orang Palestin saja faham. Setara mana terparuk dia, darurat dia, perlu lawan kau tak perlu lawan, tanya puak-puak dia. Kita lah ni duk tengok TV ya. Hok perih, hok necak, Maggi semua apa semua tu puak dia. Tengah duk makan pen kelecak. Kita tak necak tengok TV gitu ya. Jadi kita tak tahu setara mana dia tu. Keadaannya orang yang merasai sahibul bait adra bima fihi. Tuan rumah lebih tahu keadaan dia. Sebab tu hamba tak boleh kecek tajuk sini. Sini lebih kenal lagi, lebih tepat lagi cara bahasa dia. Orang setempat, ulama-ulama babo sini lebih faham keadaan sini. Hamba kadang-kadang hamba kecek, oh ni Malaysia lah kau ni. Malah Malaysia betul dah lah. Jadi orang tuan rumah lebih tepat. Maka kena tanya pok dia. Separuk kau. Maka jangan duk tanya. Dia kata berjual lah pok dia hamas kau deh. Jangan duk kata kita tak perlu lagi kita kena gapo dia. Dia mau tahu mana. Nanti yang mau kerja dia mau letak dia mau sari situ. Tahu lah ke mana. Tengok duk makan pen kena tepok orang. Tahu lah. Pada masa tu nak tepi, ketong lawan baru tahu. Oh mau duk oyak dulu lagi. Jadi kena tanya ulama dia. Dia ada ulama dia, dia ada cara dia nah. Tepat tu kerana hukum dia bersesuai dengan wakil tepat dia. Hukum akan berubah jika menurut tepat. Tepat ni sesuai, tepat ni tak sesuai. Tepat ni perlu, tepat ni tak perlu lagi. Lagu tu. Jadi jangan pandai-pandai nak kubel hukum tepat orang. Lepas sendiri punya kubel pasal kau tu. Tolong memberi jelas tentang golongan ahbas untuk beri kesedaran pada masyarakat. Ahbas ini satu kumpulan yang muncul di Lebanon, Beirut, Lebanon. Diasah oleh orang masya-Allah alim dia. Nama Syekh Abdullah Al-Harari, tak silap ambo nama dia. Dia ramai pelajar kita, orang tani, orang Malaysia, orang Indonesia belajar dengan kumpulan dia. Kumpulan dia termasuk daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok kita. Tak serupa dengan Wahabi ni nah. Ahbas panggil. Ahbas ni maknanya orang sebelah kulit gelap Habsyah. Syekh Abdullah Al-Harari ni di Beirut. Ingat ni, dia orang Beirut. Dia orang sebelah Afrika ni, Ethiopia, tapi duduk di Beirut. Suasana di Beirut tak serupa pak ni nah. Di Beirut Wahabi sana menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan senjata. Kadang-kadang dia cari tok guru tembok, pom. Kadang-kadang kereta tok guru temnya tembok apabila lagu tu puak-puak Abbas ni kerah.
menentai Wahabi. Maka pok dia sangat keras. Ahli sunnah tapi kerah. Siapa kita kata kerah selajak demo ni, marah selajak buat apa tekan ke mana. Pak kita memang tak tekan lah mana. Dia ambil hukum hosano. Maka Syekh Abdullah Harari waktu ambil fatwa lagu ni. Siapa dia kata Ibnu Taimiyah tidak kafir jadi kafir. Ajeng kita kata jangan pernah lagu ni. Jadi kerah dia hukum tu, dia jadi kerah. Pokok ahli sunnah kata Wahabi ahli sunnah. Abbas ni Wahabi ahli sunnah. Dia panggil perangai kerah tu jakit ke dia. Tu bahaya kita kalau duk layan Wahabi lama-lama kita jadi kerah perangai. Pok dia kan kerah perangai. Terus kali duk layan dia kita pun jadi kerah. Maka antara orang ahli sunnah hak terkesan jadi kerah ni Abbas. Dia ahli sunnah pun itu. Ambo masa duduk di Jordan duk gapo dia apa semua, jumpa orang tani kita anak-anak babo. Jadi kata kelik kerah lah mula mengajar di tani seloklah kata. Duk bawa Abbas. Jadi Abbas ni ahli sunnah bukan Wahabi, bukan gapo dia. Cuma kerah dia. Kerah dia nya siapa kata siapa pok kita punya kata juga. Sebab pok kita ke lembut, pok kita jarang nak kata kafir kat orang. Dia kata tak kata kafir kepada Syekh Wahabi, kafir. Benar gitu. Kita tak siapa perikat lagu tu. Dia jadi kerah kita mau lalu. Gitu dah lah nak komen sikit. Nak kata dia bukan ahli sunnah, dah dia ahli sunnah je. Kitab-kitab dia pun masya-Allah. Boleh rojok kitab dia tak ada masalah apa. Nyadalah istihad dia tu hok nampak kerah sikit dah. Tak usah duk ambil. Bagaimana Ustaz melihat hubungan di antara budaya, agama dan politik? Dan dia mengingati ini adalah bumi Fatani. Lagu mana dia nak ingat dia berada di bumi Fatani? Pakaian dia, percakapan dia, gura dia, cara bahasa dia, tu diri dia. Diri seseorang dan bumi tempat dia berpijak ada hubungan. Hubungan dia budaya, pakaian, shopping. Tentu dah orang Melayu naik atas planet Pluto. Kerih ni orang Melayu. Jadi cerana tapak sirih gapo dia. Orang Melayu saja. Gilah mana gi jumpa Jepun gapo dia. Dunia mengiktiraf tu milik orang Melayu. Berarti orang Melayu siapa? Jumpa kerih di Jepun. Tak ada orang berani kata mengkali Jepun akan mereka bentuk kerih. Dak. Tu identiti. Dan identiti ni dipanggil jati diri. Kita orang Melayu kita ada jati diri. Jangan pakai pakaian kalau boleh selain daripada pakaian kita. Pakai pakaian. Hok pakaian keagamaan tak apalah. Pakaian adat tradisi. Ni malu nak pakai baju Melayu. Nak pakai kain lepas malu. Kembang gatul jangan nak pakai. Nama ke mek ambo pakai kembang gatul. Ambo nak kekal ke kembang gatul. Jangan selok. Orang Tino jangan buat kerja lagu tu molek dah pakai telekung comel dah. Jadi orang jatuh tak usah duk malu pakai sokok, pakai baju, pakai kain, pakai apa? Kain saping, pakai gapo tak usah duk malu, tak usah duk segar. Tidak menjatuhkan maruah. Babo pakai baju lagu ni, nampak pelik. Tak jatuh maruah. Tidak mukhilli muru'ah. Kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, syarat seorang itu nak menjadi saksi, jangan buat maksiat besar, jangan kekal maksiat kecil, jangan buat benda yang menjatuhkan maruah. Maksiat besar tak buat menjatuhkan maruah apa dia? Berpakaian ataupun berperangai dengan perangai yang tidak seumpama. Lagu mana? Kalau pakai pakaian standard lagu tu, okey tak apa. Di Amerika ulama dia pakai kuk, pakai gapo dia. Jadi kalau pak kita pakai kuk apa? Mesir, tak akan sebenarnya Mesir kan dia. Ulama dia
Doktor, chef besar. Pakai benda. Menjatuhkan maruah. Tak. Jadi menurut tempat. Dan jangan duduk rasa bimbang, jangan duduk rasa takut. Itulah. Nah, apabila kita kenal diri kita, maka kita tahu nak bertindak lagu mana. Nak gerak nak pergi kat mana apabila kita khabar diri. Orang ni kalau dia khabar diri, baru dia bawa straight. Kita curi demo, abang nak pergi mana ni? Hamba khabar mau nak pergi situ. Tapi kalau orang tak khabar, dia akan bawa hidup ni. Tak tahu ke mana pergi. Tak tahu. Apa? Dia tak khabar dia tu siapa. Dia kena royak ke dia. Dia mau nak pergi situ. Baru khabar. Maka jati diri inilah adalah benda yang menyebabkan diri kita sedar nak pergi mana kita. Bukan nak pergi mana, nak pergi sini lah. Bukan negara kita. Gitu. Habis. Wallahu a'lam. Jadilah malam ni pahala banyak dah tu. Kau suruh tak kena lagi. Padahlah tu hewak pahala benda tak nampak. Kalau benda nampak pahala. Nyanyo. Mokcik pakai tidur sini. Apa? Narak seguning nak bawa lagu mana, nak tarik lagu mana. Padahlah pahala ni tak ada nampak. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ni akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad, dan menjadi penyebab kepada redha Allah dan redha Nabi Muhammad. Maka hamba tutuplah kuliah pada malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.